Hari Rabu, hari yang paling memenatkan. Start dengan kelas tahun 2. Lepas tu sambung pula kelas kedua. Lepas budak rehat, sambung lagi kelas macam biasa. Kelas Nana memang bersambung full. Sambung pula sesi tangkap gambar guru kelas dengan anak-anak. Zohor. Lepas tu makan tengah hari. Sebab hari ni ada meeting pukul 2. Kita nak siap-siap makeup cepat-cepat. 10 minit je untuk makeup. Kena pakai dulu PDRM serum spray. Kulit Nana memang sangat-sangat kering, especially time mengandung. Dia memang bagi extra hydrating dekat muka. Prepkan dulu kulit korang sebelum korang makeup. And then I pakai moisturizer PDRN. Dah nak habis dah. PDRN ni dia ada salmon DNA. Dia bukan je bagi extra hydration, tapi dia treatkan juga your skin problem. Tak perlu nak cucuk-cucuk. Especially I yang tengah mengandung sekarang ni, kita tak boleh nak buat treatment salmon ke apa kan. Kita pakai skincare yang ada PDRN je. Bila base dah hydrate, baru kita pakai foundation. Yang ni I pakai yang warna hijau ni je. Yang dah sekali dengan sunscreen. Dah settle makeup, nak spray balik dengan serum spray untuk lockkan hydration. Kulit pun nampak segar, sihat and glow. Tak adalah nampak kusam walaupun dah penat seharian. Hari ni kita meeting sampai 5 petang ya. Saya kaitkan dengan sekolah. Pukul 5 balik-balik dah jam. Barai tak barai. Sumpah penat gila Sampai ke petang kulit Nana tetap moist. Sampai rumah dah tak rasa kaki dah. Penat. Okey lah geng, bye.